Saya beli 10 dinar ni bernilai RM16,150 pada Oktober 2024, 14 bulan lepas. 10 dinar yang sama hari ini berharga sekitar RM25,573. Dan katakan saya ingin jual 10 dinar ini semula kepada Public Gold. Public Gold membeli semula 10 dinar ini pada harga RM23,655 setelah tolak spread value 7.5%. RM23,655 tolak RM16,150, harga beli sama dengan RM7,505 adalah keuntungan simpanan 10 dinar ini. RM7,505 bahagi dengan RM16,150 dan darab dengan 100 sama dengan 46.5%, bermakna 10 dinar ini memberikan keuntungan bersih 46.5% selama 14 bulan selepas tolakan spread. Dan keuntungan ini tidak memerlukan anda untuk membuat apa-apa pun. Anda hanya perlu pastikan emas ini disimpan di tempat yang selamat seperti dalam peti besi atau sewa safe deposit box. Simpanan selama 14 bulan sudah cukup tempoh untuk anda membayar zakat, tetapi semak semula nisab, adakah cukup jumlah pegangan minimal 85 gram dalam tempoh ini. Bagi yang ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda. Nak jadi penyimpan emas yang berjaya adalah simpan emas secara konsisten. Public Gold sudah bertapak di Malaysia lebih 17 tahun dan tidak seorang pun dari 2.2 juta penyimpan emas Public Gold yang tidak dapat emas mereka, dan inilah kredibiliti Public Gold.